Oh. The best performance. Okay, cuma dah agak tinggi sikit bagi Adli dan ketinggian 168 ni. Tapi easy to handle. Kita nak main U-turn macam tadi pun senang, kita nak kena rim pun senang, dia punya pick up pun padu. Best motor ni, kena beli. Tu je cakap. Okay, hari ni Ali nak tunjukkan satu motor moped daripada SOM. Ini terbaru yang baru launching, itu SOM Naga 155. Okay, kita ada restock semua color dia. Okay, first kali Adi nak beritahu, okay, untuk korang yang nak mencari motor, nak jalan dekat-dekat ke, perumahan ke dan sebagainya, Ali boleh recommendkan untuk korang untuk ambil motor ni. Sebab apa guys? Nak tengok? Jom kita tengok review dia macam mana. Okay, kita bermula daripada depan. Yang ni tak datangkan macam ada windshield dan sebagainya lah. Okay, dia macam bentuk macam adventure punya style dekat bahagian depan. Lepas tu datang sekali dengan lampu LED. Okay, dia pakai dengan telescopic fog. Okay, single disc, ABS depan dan juga belakang. Untuk motor ni dia menggunakan fog telescopic fog. Okay, untuk saiz tayar depan ni dia menggunakan saiz 120. Okay, kalau kita tengok dekat sini, ni ada cakap dia ruangan dia. Ruangan dia yang cukup besar. Okay, mudah untuk korang nak menaiki motor ni. Contohnya, kalau kita nak pergi surau kan, kita pakai plekat lah apa semua, nak kena melangkah kan. Tapi yang ni tak payah. Okay, yang ni korang just macam ni je, terus naik, terus bawa. Santai je, tak ada masalah. Okay, untuk yang nak pergi surau pakai plekat boleh, yang pakai kain macam perempuan geges nak pergi ke office ke, ataupun nak beli untuk anak pergi sekolah pun tak ada masalah. Okay, dah tak ada ruangan dekat bahagian depan dah. Tapi, kalau untuk nak isi minyak, biasa orang letak kat sini dah kan, skuter baru kan. Tetapi untuk motor ni, dia lain sikit. Sebab dia letak dekat bahagian sini, dia punya minyak dia. So kalau untuk minyak dia ni, tak perlulah fikir yang susah-susah dah. Okay, yang ni terus buka je. Nampak? Buka, tutup. Easy to use, easy to handle. Okay, lepas tu dia datang sekali dengan keyless system. Okay, motor ni menggunakan keyless system sahaja. Lepas tu dia ada tempat charging port. Dia ada dua. Type A ada, Type C pun ada juga. Ni boleh charge Android ke iOS ke, tak ada masalah. Okay, untuk meter dia menggunakan LCD meter. Okay, pelbagai info juga yang ada kat sini. Untuk traction control boleh on dan juga boleh off. Okay, cuba korang tengok dari segi side tepi ni kan. Okay, dia punya frame dia datang sekali dengan liquid cool, single cylinder, 4 stroke dan juga 4 valve. Okay, motor ni horsepower dia sebesar 14 horsepower dan juga dengan 13 Nm torque. Okay, paling kurang top speed dia dalam 1.2 macam tu lah. Okay, untuk santai-santai je, nak pergi jalan jauh sikit pun boleh, tak ada masalah. Tapi untuk dia punya tank dia, kapasiti dia besar sikit. Dalam 7.3 liter dia punya tank dia. Okay, kalau korang tengok motor ni sebenarnya bagi Adi dia agak tinggi sikit. Okay, sebab dia punya seat dia. Seat height dia, position dia dalam 800 mm. 800 mm, dia agak tinggi sikit lah. Untuk yang ketinggian macam Adi 168 ni, sekejap 168, ketinggian 800 mm. Nampak Adli jengket. Dia sebenarnya motor ni rendah je, tetapi disebabkan seat tu yang membuatkan kita tinggi. Tapi dia nampak macam more adventure lah. Okay, riding position yang korang tengok Adli sekarang ni pun nampak macam terus macam ni. Tak lengah dia, macam dia bukan riding position yang chill macam tu, dia jadi macam sporty punya bawa. Okay, untuk orang yang tinggi, okay, tak ada masalah. Sebab dia pun dekat sini. Dia ada dua, satu sini, satu dekat bahagian sini. Okay, untuk orang tinggi tak ada masalah. Yang macam kawan Adi dia dalam 175 macam tu lah. Okay, dia pun bawa pun tak dapat kekok. Ngam-ngam saja dengan dia. Okay, untuk berat dia dah 144 kg. Kalau adalah mak korang ke, parents korang ke, nak beli motor untuk bawa pergi surau ke, pergi pasar ke, memang sangat sesuai. Okay, nak bawa jalan jauh sikit pun tak ada masalah dengan motor ni. Okay, lepas tu motor ni, dia punya seat dia luas. Korang tengok. Untuk bahagian rider pun selesa, untuk bahagian belakang pun selesa juga. Rata je. Okay, lepas tu bahagian dalam luas guys. Sangat-sangat luas dia punya bahagian dalam ni. Okay, bolehlah masuk satu biji helmet, lepas tu bahagian lain ada dua tempat nak sangkut helmet dan sebagainya. Okay, harga body dia bawah 10,000 saja guys untuk Naga SOM 155. Sangat berbaloi untuk SOM 155 Naga yang terbaru ni. Okay, ini adalah SOM Naga. Nampak? Dengan nama pun dah takut dah. Okay, harga body dia 8,888 sahaja. Okay, tak termasuk dengan on the road. Kalau korang berminat, korang boleh PM Adli. Sekarang kita dah ada semua color dah ready stock dengan Adli. Okay, yang ni kalau korang tengok dekat bahagian side tepi ni, dia ada design macam honeycomb punya design sikit. Okay, memang berbaloi. Datang sekali dengan ABS 2 channel, traction control pun dah ada. Kalau kita tengok dekat bahagian belakang dia macam motor kaki modi lah, mate. Okay, memang lawa dia punya lampu dia ni. Okay, dengan design macam ni. SOM suatu hal dia suka. Color dia main peranan, design pun main peranan juga. Okay, dan datang sekali dengan mono. Lepas tu ni dia punya bahagian bawah dia. Dia pakai dengan splash guard lah, macam splash guard punya letak nombor plate. Tapi letak nombor plate sini, macam superbike dah. Alright, so untuk tayar belakang ni dia menggunakan saiz 130.
korang datang kat kedai Adli, kita ada satu unit untuk test drive. Okay? Okay, kalau korang berminat dengan SYM Naga ni, korang boleh PM balik terus. Okay? Siap penghantar apa ada boleh bagi. Bye-bye.